Hai semua dan selamat datang. Okey, hari ini kita nak kupas satu topik yang sangat-sangat penting, iaitu macam mana etika dan peradaban tu sebenarnya adalah cerminan yang menunjukkan watak dan kemajuan sesebuah bangsa dan negara. Baiklah, jom kita terus masuk ke dalam topik ni. Kenapa agaknya perbincangan ni relevan sangat sekarang? Sumber rujukan kita ada tekankan satu kebimbangan iaitu wujudnya satu persepsi yang agak membimbangkan tentang isu etika dan peradaban dalam kalangan kepimpinan kita hari ini yang mana ia boleh bagi gambaran yang tak elok kepada negara. Petikan ni yang diambil terus daripada bahan rujukan kita, ia betul-betul tunjukkan betapa seriusnya isu ni. Ia kaitkan secara terus tingkah laku pemimpin dengan impak kepada generasi muda. Ini menunjukkan yang etika ni bukan sekadar teori dalam buku, tapi sesuatu yang ada kesan langsung pada masyarakat kita. Jadi, untuk kita faham masalah ni dengan lebih dalam, kita kena patah balik ke asas. Apa sebenarnya yang kita maksudkan bila kita sebut etika dan peradaban? Memahami dua konsep teras ni adalah langkah pertama kita. Okey, kita mula dengan etika. Senang cerita, etika ni adalah satu falsafah moral, macam satu set prinsip yang bantu kita untuk bezakan mana yang betul dan mana yang salah. Anda boleh bayangkan ia macam kompas dalam mind yang jadi panduan tingkah laku kita seharian. Dan yang menariknya, etika ni boleh dibahagikan kepada dua cabang utama. Dekat satu sisi, kita ada etika deskriptif. Ia ni macam seorang pemerhati. Dia cuma terangkan apa yang orang dalam masyarakat percaya betul atau salah. Dia tak menghukum. Tapi dekat sisi yang lain pula, kita ada etika normatif. Yang ini lebih macam hakim. Dia bukan sekadar perhati, tapi dia bagi cadangan tentang apa yang sepatutnya jadi panduan kelakuan kita semua. Seterusnya, kita tengok pula peradaban. Peradaban ni bukan sekadar pasal bangunan pencakar langit atau teknologi canggih tau. Menurut sumber kita, ia adalah satu keadaan di mana masyarakat tu maju dari dua sudut serentak. Satu, kemajuan material atau kebendaan dan pada masa yang sama, kehalusan budi pekerti, budaya dan juga rohani. Kena ada dua-dua. Okey, bila kita dah faham asas-asas ni, jom kita beralih ke bahagian paling utama dalam perbincangan kita, iaitu perbezaan yang sangat ketara dalam cara pandang tentang etika antara dunia timur dan dunia barat. Perbezaan inilah yang akhirnya membentuk dua pandangan dunia yang sangat berbeza. Dekat sinilah kita nampak beza paling besar. Etika timur kebanyakannya bersumberkan ajaran agama dan merujuk kepada kehendak Tuhan. Sebaliknya pula, etika barat lebih cenderung untuk fokus pada pengalaman manusia, logik akal dan pemikiran semata-mata. Selalunya, ia memisahkan terus soal etika ni daripada agama. Dan ini jelas ditunjukkan melalui pendekatan barat. Falsafah-falsafah macam utilitarianism yang fokus pada kebaikan untuk seramai mungkin orang ataupun deontologi oleh Kant yang tekankan soal tanggungjawab. Semuanya meletakkan akal dan pengalaman manusia sebagai pusat pertimbangan tanpa perlu bergantung pada wahyu. Tapi, kalau kita lihat dari perspektif timur, ceritanya agak berbeza. Contohnya dalam Islam, sumber kita menyatakan yang perutusan Nabi Muhammad SAW adalah untuk menjadi contoh teladan yang paling baik. Jadi, tingkah laku dan akhlak baginda lah yang menjadi standard moral tertinggi untuk kita semua contohi. Ini membawa kita kepada satu poin yang sangat penting dalam cara pandang dunia timur, iaitu agama dilihat sebagai sauh atau paksi utama yang menetapkan dan menjaga nilai-nilai murni dalam sesebuah masyarakat dan peradaban. Menurut sumber kita, agama ni ada pelbagai peranan penting. Ia bukan saja membentuk nilai-nilai murni macam jujur dan adil, tapi ia juga bertindak macam brek yang kawal nafsu dan keinginan melampau kita. Malah, ia jadi asas pembangunan tamadun dan simbol perpaduan. Soalan kritikalnya sekarang, apa yang terjadi bila dua pandangan dunia yang berbeza ni, timur dan barat, bertembung dalam dunia kita hari ni yang sangat terhubung disebabkan oleh globalisasi? Petikan terkenal daripada Rudyard Kipling ni sering sangat digunakan untuk gambarkan ketegangan yang wujud. Walaupun dunia kita ni rasa makin kecil, pertembungan budaya akibat globalisasi ni selalunya akan timbulkan konflik nilai yang betul-betul mencabar. Bahan rujukan, kita ada gariskan macam mana dominasi budaya barat ni bawa beberapa cabaran utama. Ia bukan sahaja tentang penyebaran idea macam sekularisme dan kapitalisme, tapi ia juga bagi kesan pada gaya hidup kita seharian. Pengaruh media maya yang tiada sempadan pula makin mempercepatkan proses ni. Dan kebimbangan utamanya ialah semua ni berpotensi untuk menghakis jati diri dan nilai-nilai ketimuran yang dah lama jadi teras kita.
Semua perbincangan ini membawa kita ke bahagian terakhir dan mungkin yang paling penting sekali. Macam mana kita patut fikirkan tentang masa depan identiti dan nilai-nilai kita sendiri. Inilah intipati yang perlu kita pegang. Sebuah peradaban yang betul-betul maju perlukan keseimbangan. Kemajuan material, teknologi, semua tu mesti dipandu oleh landasan etika dan rohani yang kuat. Kalau salah satu diabaikan, tamadun tu akan jadi tempang. Tak seimbang. Dan kita akhiri perkongsian kita kali ini bukan dengan satu jawapan yang mudah, tapi dengan satu soalan untuk kita sama-sama renungkan. Dalam dunia globalisasi tanpa sempadan ni, macam mana agaknya cara untuk kita terus maju, terima perkara-perkara baik dari luar, tapi pada masa yang sama, kita tetap teguh pegang pada nilai dan jati diri yang membentuk siapa diri kita? Sama-sama kita fikirkan.